Kalau sebab utama kau buat bisnes ni sebab duit, percayalah korang akan berhenti lebih cepat dari yang kau sangka. Ramai orang join bisnes sebab nak income lebih, nak bebas kewangan, nak income besar. Tapi realitinya, bila korang hanya kerja duit, korang akan cepat kecewa bila duit tu tak terus datang. Percayalah, duit ni sebenarnya bukan motivasi jangka masa panjang. Bila korang penat, bila klien reject, bila tak ada closing, bila ada masalah dalam family, bergaduh suami isteri, duit tak cukup kuat nak bagi kau semangat. Percayalah. Tapi bila kau ada big why, contohnya korang nak anak-anak hidup lebih baik, korang nak bawa mak ayah pergi umrah haji, korang nak buktikan yang korang ni tak sia-siakan peluang, dan korang nak buktikan yang korang ni adalah mak ayah yang berjaya depan mata anak-anak, itu sebenarnya yang buat kau terus fight. Analogi dia beginilah. Income dan bonus ni macam ibarat air dalam botol mineral. Ada botol kecil, botol sederhana, ada botol besar. Tapi semua tu bila minum akan habis. Tapi big Y ni dia macam oksigen. Okay, bukannya nampak, tapi tanpa oksigen korang takkan boleh hidup lama kerana terus bernafas. So sebelum korang buat apa-apa, duduk, fikir, tulis apa sebenarnya big Y korang kena berjaya dalam bisnes ni. Dan kalau korang dah tahu sebabnya, stay sampai jadi. Okay,